orang dapat soalan yang sama kecuali imposter. Baik. Bom. Okey. Marah. Muka marah. Muka oink. Soalan dia, lukiskan satu emoji yang describe mood raya anda. Aku, raya mesti slay. Gitu. Tak ada emoji. Sebenarnya tak ada. Tak, you selalu hantar, I tak emoji dah. Gila. Sorry. Yang tu memang emoji tu lah. Memang nak buat ni lah. Okey. Dia macam ni. Excited. Tapi balik Johor banyak kerja. Asal masa je ni. Happy tapi penat. Saya tak abuse. Saya tak abuse. Okey, aku tak mercun. Ya ke? So aku tak sabar nak main mercun kat Johor. Kat sini Itu bom doh. mercun macam ni. Emoji mercun. Macam this is the closest. Macam apa? Tak ada emoji mercun. Ni apa sih? Dia apa hal kau? Okey. Marah, penat. Balik kampung Melaka. 14 jam. Apa? Kalau relax dia apa babi. Raya. Perangai setan keluar. Asal tak setan? Asal babi. Tak lah. Kau setan ni babi. Perangai setan dengan babi sama. Bagi nampak. Raya. Macam pun kau rumah. Bukan. Jangan sini sangat. Korang semua macam hao. Aku rasa macam kami je yang soalan tadi tu. Okey. Sekejap, aduh. Semua. Terus kau. Semua kecuali aku. Semua kecuali Chami. Farida, Amir, Zul. Ai sama emoji raya tu. I marah je tapi I betul. Yelah. Sama emoji. Ai imposter. I tak imposter. Dah macam proceed. Amin. Mana ada Semua lain. kecuali Chami. Kami dengan Zula. Ui. Alright. Terbalik. Macam ni. Wan. Aku imposter. Imposter. Yeah. Imposter. Soalan apa? Describe mood raya. Describe mood raya. Aku imposter. Poster. Bukan imposter. Korang apa? Lukiskan satu emoji yang paling tak sesuai guna waktu raya. Tak sesuai tu. Dah ada second layer pula. Dia imposter kepada imposter.